I'm here today at a food bazaar on night 1 of Ramadan. As you can see, it is extremely busy. Let's show you all around. We're just walking through Bazaar Ramadan now. It's so busy, but everything smells really good. Oh, the good churros. It's my first time at Ramadan Bazaar at Malaysia, but we're a little bit late. Cepat. Last time we drink only tempikai. Hari ni tak ada orang sebab iftar sampai. I want something tasty. Malam itu, langit mula gelap perlahan-lahan. Tetapi suasana di Bazar Ramadan, Malaysia semakin menyala. Lampu gerai berkelip, asap sate naik berkepul. Suara peniaga bersahut-sahutan. Dan lautan manusia bergerak seperti ombak yang tidak pernah berhenti. Seorang pelancong berdiri kaku di tengga-tengga suasana itu. Dia sangka ini cuma pasar biasa. Dia pikir ini sekadar tempat orang beli makanan sebelum berbuka. Tapi beberapa saat kemudian, wajahnya berubah. What is this? Katanya hampir menjerit. Di kiri, berderet air berwarna-warni seperti pelangi hidup. Di kanan, ayam golek berpusing perlahan, kulitnya berkilat keemasan. Di depan, kuih-muih tersusun seperti karya seni. Ini bukan sekadar bazar. Ini adalah pengalaman. Ini adalah budaya. Ini adalah denyut nadi Ramadan di Malaysia. Dan malam itu, dia sadar sesuatu yang tak pernah dia bayangkan. Malaysia bukan biasa-biasa. Selamat datang ke dunia yang mereka tak pernah lihat sebelum ini. Ini warna Malaysia. Jangan over sangat, kan tu nak marah. Si tua ni over. Janganlah. Zombie-zombie mengisap rokok kerana... Sekarang aku dekat Bazar Ramadan TTDL. Dengar cerita kat sini banyak benda menarik. Jom, kita tengok. Menarik ke tak menarik? Oh bang, apa benda ni bang? Ni mac and cheese Grand Padano daripada Italia. Besar cheese dia bang. Berapa ringgit ni bang? Ni dalam RM20 saja. Oh, RM20 je bang. Weh, apa benda ni? Bang, saya nak tulang je boleh bang? Tulang je? Ha. Serius ah? Apa benda lah kau ni? Ambil tulang buat apa? Ni daging ni. Okey bang, okey bang. Baju si ni nampak. Bang, ni murtabak bang? Ni bukan murtabak. Ni roti Hasan. Oh, saya nak ayam daging. Saya nak ayam lah bang. Ayam satu. Ayam satu bang. Boleh. Siput sedut. Bang, siput sedut ni bang? Ni bukan siput sedut. Bukan bang? Ni siput nyonyot. Oh, iya ke? Cuba abang nyonyot bang. Jangan bang. Saya nak laci ikan kucing kacil ni satu bang. Laci ikan kucing kacil. Kecil ke besar bang? Saya, takkanlah saya ambil yang kecil bang. Okey. Tengok badan lah bang. Kalau masa tu saya bagi 1 jak punya untuk abang. Alamak bang. Okey, Boleh bang? Boleh, Satu bang. jak berapa bang? 1 jak RM10 je bang. Okey bang, saya nak sekarang. Satu Bang, Ya? ikat tepi bang. Ikat. Jangan bang, belum lagi. Sampai lagi bang. Kak, apa benda ni kak? Ini pau. Pau. Berapa ringgit satu kak? Satu RM4. Oh, Kalau ada nak rasa, baik ambil yang ni. Yang ni sedap. sedap. Ni bentuk durian, inti pun durian. Oh, serius lah? Ya. Ui, banyaknya sedap-sedap ni. Kak, apa paling special sini kak? Alah, adik tak payah tanya lah. Adik ambil je semua. Ambil semua kak? boleh. Okey, bungkus semua. Okey. Abi dah sampai dekat Bazar Ramadan yang paling meriah dekat utara. Katanya paling panjang dekat Malaysia. Bazar Ramadan mana? Wismaria. Lambat. Like kata. Sedap ke? Sedap lah. Kau tengok TV gajah pun ada. Abang main menega ke? Tak menega lah. Dah kalut nak call lah. Depannya. Ni tak ada menu. ID kita ada 2 menu. Kita ada coklat dengan tembikai. Jadi mutabak Pak Long. Hampa dah tengok view dia tak? Tu dah sampai ke belakang pun tu. Sampai belajar. Tempoyak lai. Rasa tai cabai candu. Ni pula bus asam pedas Klepot hampa. Nak cari yang tebu, hampa boleh main singgah cari Mak Long ni hampa. Hampa nak try soto bakar time mai dekat sini. Kita ada 15, 20 dengan 25. Dalam dia isi sotong. Nampak ya telur sotong. Ni bus Wadi Kona Taman dia. Hampa tengok dia punya mutabak dia. Ni ada tabak ayam, ada tabak daging. Jus nenah MD2. Oi, kira lagu mana abang? Bungkus RM5. Al-Hasan Biryani dan pelbagai lauk. Ada lauk apa tu abang? Daging, kambing,
Ayam ros dengan ayam goreng bang. Ada yang kopi ais dekat tepi. Peminat shawarma berbisingan dekat booth shawarma Istanbul abang. Tengok yang beratok ni abang. Buat menu apa bulan Ramadan ni abang? Hotel kerang. Hotel kerang. AI Laksamana ni memang favourite api. Tapi apa tengok dia punya beratok tu. Tiap tahun Happy Tacos sentiasa ada dalam Wisma Raya. Tanah Abang saya kat orang utara. Ini yang kali terakhir kita ada kat sini. Lepas ni kita akan ke selatan. Yang tengok kapurung. Menu Sabah. Kenapa menu kapurung tak bubur atau tempurung ni abang? Dia bukan tempurung, dia kapurung. Ni menu apa bang? Muay Thai bang. Berapa lama dah berniaga bang? Dalam kami 23 tahun bang. Yang ni kita ada muay set ikan masin, dia ada kangkung bang. Ni abang, kompor sedap bang? 10 per 10. Ni apa kau? Nasi ayam besar ni 1.12.9. Yang biasa ni 7.9. Menu apa paling sedap sekali kat Wisma Raya ni? Ayat tembikai. Iki Empire punya. Iki Empire punya tiap-tiap tahun. Yang ni pula buat FZ ayam gepuk sambal hijau bang. Bang, ni apa ni bang? Kerabu ikan pari. Kerabu ikan pari? Somtam, kerabu semua ada. Oh, yang ni kerabu kaki ayam. Ini kerabu ikan pari special satu saja. Lain cikang cedok sini layan sampai habis. Jagung abang Jo bang. Yang ni bus Naim Corner nasi daging kawah jeneri apa? Yang mana suka menu Korea tu singgahlah dekat CEO Korea nombor 1 ni apa? Nasi padang, nasi ampung, bakso beranak, bakso mangkok, bakso telur, macam-macam bakso. Ayu ni yang tofu. Hanya RM10 saja. Lah jam 7.20 dah hampa orang masih ramai lagi. Biar pi kat depa, pergi nak balik pergi buka puasa. Menu buka puasa kami pun dah dapat. Tunggu apa lagi? Jom kita pergi buka puasa dulu. Akhirnya Ramadan datang kembali dan kali ini ada berita baik untuk warga sekitar Rawang. Orang Rawang tahu tak bazar Ramadan yang paling panjang di Malaysia yang dapat pengiktirafan Malaysian Book of the Record ini sedang berlangsung di belakang Star Market Bandar Puteri Rawang sepanjang bulan puasa ni. Dekat sini kalau korang nak cari juada berbuka puasa memang banyak gila pilihan tau. Untuk makanan wajib pada bulan Ramadan ni martabak mesti kena ada lah kan. Lain tu tepung pelita warisan Melayu ni jangan dilupakan. Dan tak salah kan kalau korang balik tak bawa tijon yang panjang macam kedai ni. Dan aku tertarik juga dekat kedai abang ni sebab ada jual gulai kawar. Dan setakat gulai kawar giabuk besar macam ni pun ada. Dan bila bulan puasa ni tekak pun dah harga kan. Ni air balam berdek-dek kat kedai. Kalau korang cari sate-sate kan dekat sini pun ada jual tau. Jangan risau. Cari makanan rem macam cemek molek, jala emas, laksam kedai ni ada jual. Pada peminat yang makan manis-manis ni puding karamel pun dijual kat sini tau. Pada peminat makanan klasik macam aku kedut pun ada. Selain tu kalau nak cari rojak-rojak buah pun ada. Kebab ayam, kebab daging. Kedai akak ni pula ada jual pelbagai jenis kuih-muih yang dah siap packing. Yang nak cari cakul yang jenis berperisa tu kan ada banyak pilihan dekat kalau datang sini nak makan dekat sini pun tak ada masalah sebab dia sediakan ruang untuk makan. Dan ada juga untuk bazar Aidilfitri tu nanti. Actually kan dekat sini ada banyak lagi makanan yang best-best. Mana orang sekitar Rawang, jom kita datang serbu sini. I'm here today at a food bazaar on night 1 of Ramadan. As you can see, it is extremely busy. Let's show you all around. Hello. Hello. Just check this out. This angle here is crazy. You can see how many tents there are, how many stations there are to buy food, to buy drink. There's music playing, there's people playing. They haven't eaten, they haven't drunk anything, and they're all in such a good mood. The Malaysian people, the Malaysian culture, I have so much respect for. This country is amazing. We're just walking through Bazaar Ramadan now. It's so busy, but everything smells really good. Oh, the good churros. Okay, thank you so much. Jelly ball. You can tell when there's a popular one because the queues are just so long. Everyone's in the queue. Better be worth the wait. Mac and cheese with, it looks like some sort of short rib on top, and it looks something like put out. Mac and cheese brisket, please. Take a look at that. Oh, that beef brisket is a bit spicy. It's getting spicier. Hi, sweetie. Why you like Malaysia? Very, very hot. Why? You like hot? Yeah. Very good.
Terima kasih. Bye. Selamat bertugas. What's this? Coconut? No. Chicken soup. Oh. Oh, carton character, chocolate inside. Oh. Have the bag. The bear? Okay. One minion. One bear. What do you sell? Sticky rice, roti jaya. Oh, how much? This is 20. 20. Free one. It's my first time at Ramadan Bazaar at Malaysia, but we're a little bit late. Cepat. Last time we drink only tempikai. Hari ni tak ada orang sebab iftar sampai. I want something tasty or maybe noodles. Let's try to find it. So unusual. There's the rooftop on the top. Kau baru tahu kah? Ada I want this one? I didn't find what I want. I didn't want to eat what I want to eat. Where is my noodles? Some shops are closed already. Maybe that's because they have a really good business. I akan datang jual kuda. I have curry puff with potato, but I didn't find noodle yet. Makan apa? Saya sudah found one place. International Tapi there are. I think it's quite interesting. Like you can find local food like nasi lemak and nasi goreng. I bought takoyaki and tua palipap. I bought one, but they gave me the other one for free. Tua palipap. Do you want tua palipap? Bukan palipap, pelipan. Pelipan? Pelipang. Pelita. 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 Okay. Pelita, betul. Utang or meal? Kita berbukannya zaman. Sudah bagauni. Selepas hampir sejam berjalan, dari satu gerai ke satu gerai, pelancong itu akhirnya berhenti. Tangannya penuh dengan makanan. Matanya masih liar, memerhati suasana. Nafasnya si Rolaba belum stabil daripada kejutan tadi. Negara saya tak ada macam nih, katanya perlahan. Kali ini bukan menjerit, tetapi kagum. Apa yang membuatkan Bazar Ramadan Malaysia begitu luar biasa? Bukan hanya makanannya, bukan hanya kepelbagaian menunya, tapi suasananya. Rakyat pelbagai bangsa berdiri dalam barisan yang sama, senyum bertukar tanpa perlu bahasa yang sama. Peniaga dan pembeli saling memahami dalam satu irama yang hanya wujud ketika Ramadan. Ramadan, disinilah warna-warna Malaysia bersatu. Warna cahaya, lampu, warna minuman sirap, warna kuih tradisional, warna budaya yang hidup bersama. Bagi pelancong itu, ini mungkin sekadar satu malam yang mengejutkan. Tetapi, bagi kita, ini adalah tradisi. Ini adalah kenangan zaman kecil. Ini adalah rasa pulang sebelum azan maghrib berkumandang. Inilah kisah di sebalik setiap gerai, setiap senyuman, setiap hidangan. Kerana di warna Malaysia, setiap warna ada ceritanya. Kalau Anda pernah rasa sendiri suasana Bazar Ramadan, bazar mana paling padu bagi Anda? Adakah ia di Kuala Lumpur, Penang, Johor, atau negeri lain? Tulis di ruangan komen. Dan jangan lupa subscribe Warna Malaysia. Kerana setiap warna satu kisah Malaysia. Warna Malaysia.